Penantian hampir 2 hari seorang isteri berakhir apabila jasad suaminya yang dikuatiri lemas selepas terjatuh di kilometer 2.8 Jambatan Pulau Pinang Ahad lalu ditemui hari ini. Isteri bangsa Nurul Natasha Amira Ishak, 19 tahun, ketika dihubungi berkata dia menerima maklumat mayat suaminya Elmi Nur Zamani Aizat Abdul Azim, 25 tahun, ditemui kira-kira jam 9.50 pagi tadi. Menurutnya, ringkas, jasad suaminya dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk proses bedah siasat. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, mayat lelaki itu ditemukan terapung berhampiran jeti pelayaran di Pengkalan Wil dengan jarak kira-kira 8 km dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Polis mari melaporkan mengenai penemuan mayat lelaki itu kira-kira 9.35 pagi sebelum anggota pasukan keluaran operasi PKO ke lokasi bagi menaikkan mayat ke atas bot untuk dibawa ke jeti Jabatan Laut Batu Ubat. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan sepenuhnya pada jam 11.45 pagi. Terdahulu menerusi akaun TikTok, Mami Lee, Nurul Natasha memaklumkan dirinya redha, namun jika benar suaminya telah pergi, dia hanya berharap agar jasad suaminya timbul. Media pada 16 November melaporkan seorang lelaki dikuatiri lemas selepas dipercayai terjatuh dari kilometer 2.8 Jambatan Pulau Pinang dari pulau menghala ke perai. Mangsa dikatakan meninggalkan bungkusan plastik berisi pakaian, telefon bimbit dan motosikal Yamaha Y16 di tepi tembok jambatan.